Skin terbaru, skin Melissa, geng. Muntun keluarkan skin Melissa Collector Perpadu. Memang member ni mewah sangat ni. Purple wangi kat ni bah. Saya suka di purple. Shit. Tapi aku nampak kan, skin purple ni memang cantik untuk Melissa. Skin baru Collector 2025. Apa ditulis tu? Bombardier Crocodile. Aku benci benda tu lah. Aku tak faham apa benda nama tu. Tum sahur. Astaga. Dah. Wih, siapa Oh, Nathan. Apa hal? Alpa? Tum. Jangan tum sahur. Kalau tum sahur pun aku boleh terima lah. Damn. Kalau yang benda lain-lain tu memang susah lah. Ya Allah. So benda yang lain apa? Bombardier Crocodile. Apa benda cappuccino. Cappuccino aku tak suka tu. Cappuccino yang perempuan tu. Cappuccino. Jangan kacau minion aku, anjing. Jangan kacau minion aku. Lah. Dia kacau minion aku. Efek dia cantik je. Cantik. Kau tengok ni dia. Aku nak tengok dia punya patung jap. Patung dia apa ni? Ui, apa benda ni siap patung ni? Wow. Lain macam aku tengok patung dia. Mana kau attack tu, Melissa? Shit. Alamak, 3 orang. Anjing bawa geng. Tak best bawa geng. Ini tak best bawa geng. Aduh, takutlah tu. Boleh lah, damn. Dilari. Aku ambil apa yang buff. Dah. Aku tahu kau nak lari. Chow, buat freestyle Chow. Mantap lah Chow ni. Nah, mantap Chow. Salah tu Chow. Boleh buka skill siap. Mati kau. Lagi. Mantap Chow. Chow. Ya. Chow, you are the nice guy. Secepat mungkin kita push. Dah settle. Bot tu pelik tau. Banyak kali aku dah kena dah. Masa aku nak review skin apa-apa dulu, bukan sekarang lah. Dulu sebelum aku nak buat konten ni. Salah. Damn. Salah cakap. Nak lari mana? Aku damage ni bah. Dia nak stun dengan aku sakit kau pula. Aku tak buka inspire ke? Mati. Monster kill. Okay dah. Kita clear dulu sebelum enemy sampai siapa-siapa. Nanti aku kena tangkap. Tung sahur. Aduh, sahur. Oh, nasib aku tak buka skill aku. Mati kau. Dia tak mati. Kena stun. Sakit kau pula. Sakitnya, woi. Ya Allah, apa dia pakai tu? Damn. Kenapa dia pakai tu? Miss je. Sakit tu. Hilang separuh aku. Nyawa aku tu penuh, geng. Lepas tu ada satu perempuan, dia yang di atas kepala tu ada cappuccino. Aduh, pelik-pelik lah sekarang ni. Memang tak faham aku.
Buka TikTok je tung sahur. Lah pula dah dia punya sahur. Ditunjuk dia punya sahur dekat aku tu. Bang santai. Tapi kalau kau cuba kau tengok skin Natalia yang Muntun bagi free skin tu, yang tu memang aku memang pelik lah. Sebab apa? Yang tu memang skin tu macam tak ada function. Tahu skin tu free skin, tahulah tu free skin. Tapi free skin pun bukanlah salah. Damn. Ingat dapat. Shit, dia dapat ke? Mati. Dia tak mati kat dalam tu. Damn, sakitnya. Sakitnya. What? Then waktu 3-4 boleh lah. Yes, I try my best. So aku dah review skin Melissa Collector Sahabat Silver. Astaga. Sorry gang, aku tak pandai main, so aku just try myself. Aku paling last. Tak suka aku. Aduh.